Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera pada semua. Wedding saya kali ini bertemakan Wonderland Wedding yang telah pun saya pilih. Saya memang impikan konsep Wonderland ni sebab saya minat sangat lagu dan juga rentak irama yang bercampur bau, yang menghidupkan suasana ballroom. Saya pun minat konsep-konsep macam kartun-kartun yang ada kat Malaysia ni. Dia best. Dan timbulkan suasana saya rasa nak kahwin. Dan saya pun telah siapkan dress untuk bakal isteri saya. Dua dress, iaitu dress nikah dan juga dress sanding. Okey, untuk dress nikah saya lebih memilih kepada batu-batu kristal, juga Swarovski. Saya terlalu minatkan gold and crystal. Jadi saya pilihkan konsep ni, batu-batu permata ni untuk dimuatkan ke atas baju pengantin perempuan pada busana reception nanti. Okey, saya memilih konsep jungle dress, di mana saya rasa jungle dress ni dia sedondon dan secocok untuk saya jalankan konsep Wedding Wonderland. Dan saya sediakan juga dayang-dayang bekas penari-penari semasa saya jalankan, semasa saya berkhidmat juga sebagai penari kepada tourism. So saya kembalikan nostalgia ni. Saya bawa semua penari-penari ni untuk hidupkan konsep Wonderland yang pernah dilakonkan, watak Wonderland ni, dan saya terapkan dalam konsep wedding yang saya akan adakan. Saya juga telah mencipta sebuah kereta Cinderella Coach khas untuk pengantin saya. Masuk dalam Cinderella Coach tu, berharap menggunakan Cinderella Coach. Jadi saya harapkan Wonderland ni makin timbul, suasana dia makin hangat. Dan saya buat semua ni adalah untuk terutama untuk diri saya, untuk kepuashatian saya. Sebab saya dah buat macam-macam untuk customer saya. Dah beratus-ratus customer saya buat untuk wedding konsep. Kali ni saya inginkan satu kelainan yang orang tak pernah tengok lagi wedding konsepnya. Saya memang berasal daripada banyak keturunan, iaitu daripada keturunan Kemboja, Vietnam dan juga Thailand. Tradisi ni akan dipaparkan dalam wedding saya nanti. So saya wujudkan pelbagai show, pelbagai irama, rentak dan juga budaya untuk diterapkan pada konsep wedding saya, walaupun dia bertemakan Wonderland. Jadi saya harap tetamu-tetamu yang datang akan enjoy dengan semua konsep yang saya sediakan, supaya anda rasa anda menghadiri sebuah wedding yang menjadikan satu kenangan buat anda dan mungkin menjadi sumber inspirasi kepada anda semua. Terima kasih.